Setiap detik yang terakam hari ini adalah permata kecil yang kelak akan menjadi kenangan terindah dalam keluarga. Saat masa terus bergerak, memori itu akan memeluk kita kembali, menghadirkan tahu yang pernah bergema, kasih yang pernah kita titipkan dan kebahagiaan yang pernah kita kongsi bersama. Inilah dia Keluarga 69. Inilah dia Keluarga 69. Family Day kali ini dekat Garden View Villa, Cameron Highland. Jadi saksikan aktiviti kami selama 3 hari 2 malam dekat sini. Perjalanan kami mengambil masa lebih daripada 2 jam. Kita dah sampai ke Garden View Villa. Sekarang jam menunjukkan pukul 11. Tu. Nak masuk Wiwi. Masuk Wiwi. Nak asal Wiwi tak? Asal Wiwi. Kenapa muka? Masuk Wiwi. Ada 2 tingkat Okay, ini tingkat atas, yang ini tingkat bawah. So, family kita sedang kumpul kat sini lah. Okay, ini pula warga emas ya. Warga emas sedang berehat. Okay. Kita breakfast dulu, kita anjakkan masa. Photoshoot malam ramai semua. Setiap seorang ambil satu. Persiapan handphone untuk esok. Selamat pagi, 24 November 25. Bangun. Senam aerobik. Kita mulakan pagi ni dengan senam aerobik. Menu sarapan pagi kita hari ni Ayam goreng. Ayam goreng. Ini bihun goreng. bihun goreng, roti goreng. Senuka. Menu sarapan untuk kita pada pagi ni. Okey, kita ada sandwich sardin, telur mata, telur rebus, ayam goreng, mi goreng, kuih tia goreng, telur mata, ada nasi lemak. Kita lapia, sausage, wetai. Game pertama pada pagi ini. Omoi. Itu dah kenapa? Ready semua, ready. Cawan boleh pegang. Cawan pegang dulu tangan. Masuk dik. Lagi dik. Kena jari. Tangan boleh sini lah. Kaki dulu, tangan belakang dulu. Dah step bangun kita. Okay, lagi. 3, 2, 1. Ya, cepat ya. Bosu. Okey, macam ya. Cepat.
Cendol. Lagi. Saat lagi. Mama tak ada. Gigi tak ada. Okey, dah kat belakang dulu. Sudah 1. 5 saat lagi. Tengok jangan tak. Bos tu betul Bos ke? bukan cawan tak boleh. Lin jangan nipu Lin. 1. 3 saat lagi. Jangan nipu Lin. Bos tu cekok. Dari kau dah. Gigi yang benda. Dan 3, Bukan kena susun balik. 1. Berehat sekejap untuk makan tengah hari. Dan ini antara menu makanan tengah hari kita. Kita ada petai, ada telur, ikan rabus, daging masak kari. Mantap. Cuba makan. 1. Balik. Siapa masuk? Balik. 1, 2, 3. 2, 3. Belum jejak. Balik. Apa Lin? Masuk sebiji ya. Okey. Yang panjang sila ke tepi. 2, 3. Puas semua. 3. Ini lama ni. Panjang kan baunya. Asyik dia musuh kamu. Elok.
Sabotage. Mana bau ni? Tiga. Awal ni. Aku jadi macam ni. Jangan tengok. Ambil. Macam tu tau. Kamu ikat baju kamu jaga baju belakang. Ye menang. Ya siapa ya? Ya siapa ya? Ya tangan atas sikit. Satu kamu main Bagian ni lah. Tangan panjang. Tangan belakang. Tangan belakang masuk. Dah boleh balik dah semua ada depan dia. Cuba. Cepat Syirah. Lagi Syirah. Tiga. Lari. Belakang ya, belakang. Tiga. Tengok poso. Kiri, kanan, kiri. Jangan. Kiri, kanan, kiri. Adik kita boleh close. Family Day 69 2025. Aktiviti keluarga 69 memang best dan semua berjalan dengan lancar. Organizer, okey?
Okay, best. Mantap. Macam mana game hari ni? Terbaik, seronok. Cantik. Tapi amat menipu. Main ni pun. Jahat dia main kotor. Dia setiap game dia ada menang atau kalah. Kalau kalah tu terima je. Okey, yang ini masukkan tangan dalam ni. Lepas tu boleh ambil jajan paling banyak mana kamu boleh. Ya. Satu. Ambil yang satu. Okey, Allah. Siapa nanti kita bagi satu. Okey. Satu. Okey, siapa yang kena kat sini dapat RM1. Ni RM5. Oh, siapa kena kat sini jackpot. RM50 ada kat depan ni. Tengok bawah, tengok bawah. Gitu. Mati duitan mana? Mati duitan? Saya. Mati duitan mana? Game ni adalah game open. Siapa yang nak join boleh join. Sebab hadiah kita kali ni agak lumayan. Kita ada wang tunai RM50, RM20, RM5, RM10 dan hadiah-hadiah yang lain ya. Kita buat game ni sampai habis. Ada tapi. Tapi nak masuk RM5. Tak ada. Masuk percuma. Habis tu. Oh, okeylah. Oh, dapat apa tu? Oh. Oh. Okeylah tu. Wow. Ayo, jadilah. 50 mat, 50. Wey! Pak Jam, 50 jam. Yeay, balik. Yeay. Bagi ayah ni. Ayah ni. Supering ni, supering. Oh, dia Tina. Dia dah training tadi. Supering. Tukar je. 50. Ya. Banyak betul protes je ni. Tu. Ha. Duduklah gampang. Try yang ni. Tenang. Kita kena. Ha. Yeay. Masuk dalam ada kulit. Wah. Oh. Gula. Oh, boleh. Tenang. Oh, lagi. Oh.
Bagus makan coklat, minum coklat. Tadi aku minum. Oh ni. Yeay. Wow, dapat satu. Iya. Dekat Din. Kita biri lah. Oh ini tak ada dah. Jangan tengok. Ambil yang ni je, jangan tambah. Yan. Bagi ruang sikit, bagi ruang, bagi ruang. Dapat twisty. Apa lagi belum? Power lah Mon. Pijak. Pijak mati tu. Coklat. Baru satu. Cepat. Bagi licin. Bukan macam ni. Sini semua je di sini. Alung rasa Alung nak tambah lagi lah 2 keping ni. Aku tak. Semenjak tak bawa duit lagi beratur. Sampai 9.5 je, 9.5 je. Boleh tu. Satu lebih kuat kau. Wow, sikit lagi. Oh, RM5. Oh. Nak selakar balik. Oh. Ikut tak? Jalan je. Ikut tak? Bodoh. Kumpul je. Jatuh. 20 minit.
Menang biji petik. 3. Susun cawan piramid. Pemenangnya adalah Kisha dan Naira. Tiga kamera. Dimenangi oleh Along dan Kamna. Budak dulu ya. Okey, untuk acara Itik Sulu dimenangi oleh Aisyah. Dua, tiga. Dimenangi oleh Naira. Dimenangi oleh Syakir. Tidur. Wakil. Tahniah manja. Kisha Nafisa. Wow. Hai. Macam mana dia semua dapat ni? Aman, aman. Tahniah Azra. Dimenangi oleh Pos Suhabu. Wakil. Tahniah. Menipu hadiah. Banyak hadiah orang bawa. Kabur tak dapat. Tadi tu. Masuk ada. Tahniah. Kategori wanita dewasa, sedek kertas dimenangi oleh Shiva. Oi, banyaknya. Tak muat. Satu, dua, tiga. Pijak perak dimenangi oleh Liza. Tahniah Jam. Tahniah. Woi, besar dia ha. Seorang tengah beratus peratus, tapi betina tak ada biji. Okey, untuk tengah penting. Nombor 2, jatuh kepada Manja. Wow. Lebaran makin terasa untuk acara yang terakhir, penyampaian hadiah yang terakhir. Okey, seterusnya pemenang Siapa? Tak tahu. pemenang untuk tengah biji penting dimenangi oleh Tiga. Sikit. Tak boleh. Dah habis tenaganya. Jatuh. Sini. Oh.
Masuk dapat RM5 balik. Oi. Oh, ada barang lagi terasa? Lagi. Duit jatuh. Masa RM5 itu untuk posu juga. Aduh. Oh. Oh, sudah habis. Sikit lagi. Sikit lagi. Itu tinggal dua dalam tu. Lebaran ke makin terasa. Betul. Tepat dah. Stop tak dah. Oi, udah support sikit. Model je. Tak ada, itu model. Model je. Baik. Modal ni mereka. Sikit lagi. AB tu lagi lah. Tujuh minit lagi, oi. Tenang Ini kali 60. Kalau tak kena tak tahu lah. 5 minit kita simpan. Sakit kepala kan? Diam. Nela cepat je Nela. Mai. Tak kena. Jadi saya dah dapat tak boleh dah. Semua tarik. Aduh, tak pujuk. 3 minit lagi. Kali ke 65 ni. Kenapa lah? Berapa minit je lagi? Tak kena. Okey. Nela tangan. Go. Oi, jenis niuk. Dia lembut je. Kamu kena ambil biru beratur ni loh. Beratur. Sikit je. Alamak. Oh. Tak ada. Apa dia kau tak ada duit simpan?
Dapat duit minyak balik. RM50. Cuba bagi abang. Cuba abang. Ayo ambil dia minyak. Oh. Ada tengok. Beli strawberry mau dia. Oh, dapat duit minyak. Dapat 10, 11, Apa? 12 ringgit semuanya. Oh. Okay guys, tamatlah sudah kita punya family day untuk tahun ini. So jumpa untuk next Yes, ya. yes year. Bye semua.